Hai, Assalamualaikum. Baru ni saya adalah nampak yang ahli Tipat M. Naden tu, yang menyuarakan tentang isu insurans e-hailing yang semakin mahal. Dan betul ke mahal sebenarnya? Jadi macam dulu lah, saya rasa dalam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, memang ada peningkatan dalam insurans ni. Dan peningkatan insurans ni je macam agak mendadak. Jadi sebab itulah saya fikir ramai yang menyuarakan pandangan yang insurans ni terlalu mahal untuk e-hailing ni. E-hailing sahaja kita dah ada insurans kereta, e-hailing kena top up ataupun add on lah. Yang ni macam bulan 1 hari tu saya nak renew insurans e-hailing tu, kalau tak silap saya je hampir-hampir 1,000 ke 1,500 macam tu lah, around there lah. Maknanya 1,000 tu pun dah mahal sebenarnya. Pemandu ni, e-hailing punya pemandu terpaksa membayar terlalu mahal insurans ni, dan saya tak tahu kenapa terlalu mahal. Yelah, orang kata ni untuk keselamatan pemandu, keselamatan penumpang dan sebagainya. Insurans e-hailing sahaja lagi mahal daripada insurans kereta saya. Itu saya pun tak pastilah kenapa dia terlalu mahal. Itu soalan dia. Tak ada siapa yang menerangkan tentang mengapa terlalu mahal. Saya rasa benda tu kena buat lah, untuk terangkan kenapa harga dia sebegitu rupa. Sebab bagi saya dia membebankan. Saya rasa semua orang akan fikir benda yang sama lah. So kalau korang rasa ada nak bagi pendapat, korang komen saja di bawah. Let's go.